Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat kembali ke channel saya. So hari ni saya dan isteri kami berkemping di Dusun Dizek, Kuala Kelawang, Negeri Sembilan. Tapi kali ni bukan kami berdua je. Saat kami berkemping dengan besan dengan kawan-kawan yang lain lah. Tapi tengah tunggu diorang, kami sampai dulu ni. So nanti kita sambung lagi. Sebab sekarang nak pasang kemah ni. Tempat ni kalau kita tengok nyaman. Okey, nanti jumpa lagi nak pasang kemah. Assalamualaikum. Makan. Makan semua. Pepe. Suasana malam di Dusun Dizek. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi dari Dusun Dizek campsite. So minggu ni saya dan isteri kami berkemping di Dusun Dizek. So kita jalan-jalan ambil suasana pagi di pukul 7.30 lebih kurang. Suhu dalam 21-22 darjah Celsius. Tapak dua. Oh, surau di style rumah kayu lah. Oh, ni kolam mandi air bukit. Air dia mengalir. Pemandangan dari bahagian atas Dusun Dizek. So kita turun balik. Tapak dia kat Dusun Dizek tersusun.
Dia memang tersusun dengan ada pembagian zon-zon dia, ikut zon. Lepas tu siapa nak sewa chalet pun ada. Dan setiap zon dia ada toilet dia sendirilah. So kampus tak perlu risaulah tercari-cari toilet tu jauh ke apa ke. So setiap zon memang ada toilet. Ada sinki. Macam ni. Ini zon Tasco ni. Kampus ada, jadi saya pagi-pagi saya tak nak kacau masuk dalam kawasan orang. Tak nak mengganggu privacy. Kita ambil dari luar sajalah, jauh. Ini chalet ni dari Buloh. Dan chalet dia pun ada sinki apa semua. Ni ada sinki sekali. Dan siapa nak mandi, situ ada kolam bawa anak-anak mandi. Ada kolam kat situ untuk mandi, kolam air sungai lah. CEO dia dah buat macam umpangan kan, dia bagi takung air, jadi air tu mengalir. Ni chalet style pakai rotan sebagai dinding. Aduh. Yang ni dia batu, pakai batu bata. Ni ada sinki dia sendiri lah. Ni CEO tengah buat lagi ni. Tengah naikkan lagi satu. Ni surau dari padangan belakang. Matahari dah mula naik tinggi. Sekarang dah pukul 8 lebih kurang. Kampus semua dah bangun dah. Api 24 jam sini. Api air 24 jam. Ni tapak sungai. Ini tapak sungai. Kali ni saya dan isteri kami camping beramai dalam 6 family lah. Kita orang camping 6 family. Ni laluan ke camp Dusun Dizek. Dari sana, dari Kampung Kemin, jalan Kampung Kemin ke sini. Ni jalan kampung. So jalan dia tak lebar. So kampus kita kalau lalu kena hati-hati lah. Kalau berselisih dengan kereta lain, kena ada tolak ansur lah untuk bagi laluan.
Ini keadaan sungai. Sungai dia tak dalam, sungai kat Dusun Nizam ni tak dalam, dia cetek je. Aras-aras apa, pagar-pagar buku lali je. So untuk budak-budak, anak-anak sesuai lah. Dia tak risau sangat. Ini dia punya, ini tempat check-in. Dan kat situ ada kedai. Ada kedai. Dalam ni ada kedai sekali lah. Siapa nak beli apa-apa, beli barang. Ini pintu masuk. Pintu masuk ke Dusun Dizek. Yang depan ni tapak pantai. Tapak pantai. Di setiap tapak dia ada toilet Diorang CEO memang dah siap setiap zon dia dah ada toilet. Ni zon pantai. Setiap zon dia dah ada toilet dia sendiri. Dalam 2 pintu. Zon pantai dia yang best dia ada bumbung tapak dia. Jadi ini kira tapak hot jugalah ni, zon pantai. Ni tapak kerikil depan ni. Tapak kerikil toilet dia dekat sebelah surau. Macam saya duduk di zon sungai, sebelah tu zon rimbun. Ini jalan ke zon sungai. Macam pedak. Cempedak goreng. Ini tandas zon sungai. Ini tandas lagi satu. Kat sana ada lagi satu tandas. Zon sungai ada 2. Atas mandi kolam. Okey. Kita naik atas mandi kolam air sungai. Ada kemah bang. Ni ada satu patu atas tu tangki air. Belakang ni. Tarik depan sikit dia. Auto lagi ya. Balik mana? Assalamualaikum. Ni toilet tapak sungai. Sini ada sinki. Ni ada sinki. Oh, tapak sungai ni dia satu toilet cangkung. Toilet cangkung dengan shower. Toilet ni. Yang ni toilet duduk dengan shower. So yang ni tapak sungai ni, dia yang ni belakang ofis dan kedai. Siapa tapak sungai, kereta boleh parking belakang kemah. Ni toilet dekat tapak sungai, tapak rimbun. Dia setiap toilet dia ada cangkung duduk dengan shower lah. Setiap toilet. So kita pusing-pusing lagi. Ni toilet di zon kerikil. Toilet zon kerikil ni sebelah dengan surau.
Oh, toilet zon kerikil, ada toilet cangkung. Yang bertutup tu saya, yap, Allah. Dia ada toilet cangkung. Toilet cangkung dia pun ada shower. Setiap solat ada shower dengan ni lah. Ni toilet duduk dengan shower. So dia ni zon kerikil. Zon kerikil yang ni ada fire sheet kat atas. Okey. Yang ni pula zon pantai. Zon pantai ni dia siap ada bumbung lah. Dia punya zon. Zon pantai, toilet dia satu yang saya nampak ni, toilet cangkung. Toilet cangkung dengan toilet duduk. Dia setiap toilet dia ada shower sekali Dia setiap toilet dia ada shower sekali. So dia 2 in 1 lah. Setiap solat dia shower. Air dia kuat. Air kuat 24 jam. Dan api dia pun 24 jam. So itu saja. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat petang. Dah keluar dari Dusun Dizek selepas 3 hari 2 malam kat sana. Aku tadi tak sempat nak buat closing sikit lah untuk kita review fasiliti-fasiliti yang ada, kemudahan-kemudahan yang ada dekat Dusun Dizek lah. So ini kira feedback saya. Dari segi susun atur tapak campsite, memang baguslah. Dia ada pembahagian zon, dan setiap zon tu dia ada toilet sendiri. Setiap zon dia ada toilet. Jadi campus tak perlu jalan jauh sangat lah untuk ke toilet. Dia tak bukan 2-3 zon untuk ada satu toilet. Tak, dia satu zon, satu toilet. Kalau zon tu berdekatan, dia akan kongsi satu toilet, dan toilet tu duduk tengah-tengah lah. So jadi tak jauh untuk kamper berjalan. Lagi satu, setiap tapak kemah ada tong sampah sendiri. Setiap tapak kemah ada tong sampah sendiri. Dan api TNB 24 jam lah. Cuma sinki tak ada. Sinki kat tapak kemah tak ada. Sinki cuma ada dekat kawasan toilet tu. Dia letakkan sebelah toilet. Fasiliti yang ada lagi di Dusun Dizek, dia ada kolam air bukit lah. So kolam air bukit ni dia tadah untuk kegunaan kampus. Dan kolam ni ada 3 level tiga kedalaman lah. Untuk budak-budak dia dalam, tak dalam sangat. Untuk dewasa, kalau macam saya yang tinggi 165 ni, yang itu paling dalam dia dekat paras dada jugalah. Dia punya dalam. Itu untuk yang budak-budak besar boleh lah. Kalau budak-budak kecil dia ada satu bahagian tu untuk budak-budak. Dia air bukit. Air pipe dia pun dari air bukit, tapi dia punya In 5.1 kilometers, turn right to B116 Jalan Sungai Tekeli. Tak risau air tu terputus, bekalan air terputus ke tak. So air tu memang sentiasa ada 24 jam. Dari segi fasiliti tu lah. Lepas tu lampu di tapak kemah ada, dan setiap toilet memang ada lampu lah. So kita tak risau, dia memang terang. Tak ada apa-apa ni lah. Dia memang terang kawasan dia itu. Jadi kampus tak payah sangat risau sangat gelap sangat ke apa ke. Cuma kekurangan dia sungai lah. Mungkin
dari segi sungai dia cetek. Sungai dia cetek, tak dalam. Dia ni sungai cetek. Jadi kalau setakat untuk budak-budak berendam tu, untuk setakat berendam boleh lah. Kita duduk-duduk dalam air tu boleh lah. Nak terjun tiru ke apa ke, memang tak ada can lah. Dia sebab air dia memang cetek, berpasir. Dia tak ada batu, sungai ni tak ada batu besar, tak ada. Dia berpasir. So air dia memang cetek. So tak perlu, kita tak risau sangat lah kalau anak-anak nak bermain air. Tapi kita masih kena pantau jugalah kan sekali-sekala. Lepas tu kalau tapak, yang siapa yang ambil tapak dusun ke atas tu, jalan dia agak curam. So bagi siapa yang mana-mana yang kampus yang guna kereta lower, mungkin boleh, mungkin akan ada tersagat sikit ke lah, satu lebih kurang. Tapi bolehlah cuba, cuma jangan, kalau rasa-rasa tak lepas, jangan ni lah. Sebab dia agak naik, dia agak curam. Tapi masa saya di sana 3 hari 2 malam tu, saya tengok ada je kereta-kereta standard yang Beza lah apa semua ada je kat atas tu. So tak ada masalah lah tu rasanya. Tapi kalau ada rasa-rasa yang tak berani, takut tak lepas, ambil yang bahagian bawah je lah. Apa lagi ya? Dari segi suasana dia kedudukan tepi jalan je, tapi sebab dia jalan macam jalan kampung, jadi tak ada bingit lah bunyi kereta ke apa, tak ada bingit. Sebab dia memang dia jalan kampung, so tak ada banyak kenderaan lalu lalang. So dari segi bunyi kenderaan tu tak ada sangat, tak ada lah mengganggu kita untuk rehat-rehat lepas-lepas macam tu. Dan bunyi hutan tu, bunyi unggas ada, belah-belah pagi tu ada. Itu untuk kita dapat rasa feel, untuk rasa dengar bunyi-bunyi hutan tu, unggas tu ada lah. Cuma kalau dari segi cuaca, suhu sebelah siang tu agak panas. Agak panas lagi-lagi bila tak ada angin bertiup. Bila angin bertiup tu okey lah, terasa sejuk dia punya angin tu sejuk, dingin. Tapi bila tak ada angin langsung, memang bahang tu terasa bahang lah. Suhu dia cecah 33-34 juga, boleh terasa kat situ. In 1 kilometer, turn right to B116 Jalan Sungai Tekeli. Malam suhu dia jatuh tu, suhu dia turun. Memang malam sejuk, paling rendah dalam 21 darjah Celsius lah. Dalam 2 malam tu yang paling rendah, suhu pernah turun sampai 21 darjah Celsius. Jadi memang sejuk lah belah malam. Belah siang tu dia memang panas lah. Lagi-lagi kalau kata siapa yang ambil, macam saya tapak sungai, tak ada flysheet ke atas kan. Jadi memang terasa bahang tu lah. Kalau siapa ambil tapak zon pantai tu, dia ada flysheet, dia ada bumbung, jadi tak terasa sangat panas ke bahang tu. Turn right to B116 Jalan Sungai Tekeli. Kalau siapa ambil area yang berpokok atas, yang ada pokok banyak, mungkin akan kurang sikit lah. Macam saya tapak sungai tu memang terasa bahang. Sebab bila kita pacak kemah menghadap ke sungai, matahari akan terbit. Continue straight for 10.5 kilometers to 3210 Jalan Hulu Langat. Menghadap sungai tu pukul 12, matahari terbit dari pukul 1 atau pukul 2 macam tu. Jadi bila matahari tengah naik tengah hari, dia betul-betul panah menghadap ke arah itu kemah kita lah. Tapi itulah, tu bahagian cuaca kita tak boleh nak kata lah, itu di luar kawalan. Itu keadaan semula jadi. Kalau dia kata siang tu nak berangin, nak panas, nak hujan, itu memang kita tak boleh nak cakap apa lah. Tapi dari pengalaman saya, siang tu memang terasa berbahang lah, panas. Nak chilling dalam sungai, nak makan
makan dalam sungai, boleh je bawa meja, bawa kursi, duduk dalam sungai makan. Itu je lah. So rasa itulah saja saya punya review untuk campsite Dusun Dizak. So kita jumpa lagi. Ini tengah melayan Seleko. Dalam bulan 3 lepas raya ni, kami akan ke Darul Alam pula. So insyaAllah jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum.